Rupanya nak airdrop tak payah tekan butang share. Korang tengok macam gini. Okay, korang pilih sahaja gambar yang korang nak share. Tekan, contoh macam gini. Okay, and then kita tap macam biasa. Tap to share lah kan. Airdrop. Korang boleh nampak dekat sini. Dia akan terus share. Okay, pub animation dia masuk ke dalam iPhone. Tekan open dan dia akan connecting. Masuk ke dalam gallery terus. Dekat sini. Kan, korang dah nampak dekat sini. Bukan setakat itu sahaja. Korang pun boleh arrange folder-folder yang ada pada Find X9 ke dalam MacBook. Tapi yang penting, dekat iPhone dan juga MacBook, korang nak kena download satu apps O+ Connect. Dan dekat sini, korang boleh masukkan file, import file, ataupun korang pun boleh share. Dekat sini. Tekan macam biasa, share dan share iPhone and PC. Tekan dan korang pilihlah MacBook korang. Dan dekat sini ada transfer history. Korang masuk sahaja ke dalam dan dia akan tunjuklah korang punya transfer file. Bukan setakat itu sahaja. Yang menariknya untuk O+ Connect ni, korang pun boleh nampak screencast. Korang pun boleh screencast korang punya Oppo Find X9. Korang tengok dekat sini. Kita tekan sahaja cast now. Dekat bahagian Oppo Find X9 tekan cast dan nampak korang pun boleh control Oppo Find X9 korang. Nampak tak, boleh pergi home screen dan sebagainya. Dia pun akan follow. Kita buka setting, dia akan masuk ke dalam setting. So guys, macam mana? Apa pendapat korang? Cuba komen. Dan macam biasa, like, share, follow. Oh yeah!